Penggunaan kecerdasan buatan AI di peringkat sekolah rendah wajar diperkenalkan secara berperingkat dengan pendekatan lebih organik tanpa menambah beban sukatan pelajaran sedia ada. Bendahari Persatuan Internet Kebendaan IoT Malaysia, Padmanatan Munyandi berkata, elemen AI boleh diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti matematik dan sains bagi membolehkan pelajar memahami konsep teknologi berkenaan secara lebih menyeluruh. Peranan AI dekat Malaysia ni dia agak besar sebenarnya, especially in education, dalam pendidikan. Okey, ramai guru kalau kita nampak mereka dah apply AI ni dalam pengajaran mereka. Even pelajar juga. Mereka daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. So benda ni dah termasuk dalam pembelajaran mereka. So peranan AI ni agak besar dekat Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia dan salam Nizami terbilang. Sekadang apresiasi kami ingin ucapkan kepada Dr. Siti Fatihah binti Osman selaku pensyarah kod kursus GWCP 1042K Penulisan Akademik atas bimbingan dan dorongan sepanjang menyelesaikan tugasan ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rakan-rakan ahli sekumpulan membantu menjana idea dan juga menyelesaikan tugasan ini bersama-sama. Bagi penulisan akademik ini, kami telah memilih satu artikel bertajuk Potensi Kecerdasan Buatan AI dalam Sistem Pendidikan di Malaysia, Analisis Kandungan. Artikel ini diterbitkan pada April 2025 oleh Tumiran MA, Baharudin BH dan Muhammad N daripada Akademi Ilmu Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara Selangor. Artikel ini diterbitkan dalam Quantum Journal of Social Sciences and Humanity Jilid 6 nombor 2 halaman 237 hingga 250. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan iaitu satu kaedah yang meneliti pelbagai bahan seperti jurnal akademik, laporan kerajaan dan artikel digital bagi memahami potensi sebenar penggunaan AI dalam sistem pendidikan Malaysia. Artikel ini penting kerana ia bukan sekadar menilai kelebihan AI dari sudut teknologi, malah juga mengupas aspek etika, cabaran pelaksanaan serta bagaimana dasar negara menyokong pembangunan pendidikan pintar. Ia juga mengaitkan kajian ini dengan Pelan Hala 7 AI Negara 2021 hingga 2025. Hal ini menjadikan ianya sangat relevan kepada konteks pendidikan dan pembangunan negara. Secara keseluruhannya, artikel ini memberikan rujukan utama kerana ia memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana AI boleh membawa pembaharuan besar dalam pendidikan Malaysia dari darjah sehingga kepada dasar negara. Abstrak artikel ini menjelaskan dengan jelas tujuan dan hasil kajian. Kajian ini dijalankan bagi menilai potensi AI dalam sistem pendidikan Malaysia dengan menggunakan pendekatan analisis kandungan. Hasil kajian menunjukkan bahawa AI mampu memperkukuh sistem pendidikan dengan pelbagai cara. Antaranya ialah melalui peningkatan pengalaman pembelajaran, penambahbaikan prestasi pelajar serta perluasan akses kepada pendidikan inklusif dan berkualiti. Namun begitu, penulis juga menekankan bahawa pelaksanaan AI tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia perlu disertai dengan kesedaran etika, dasar perlindungan data dan latihan yang mencukupi kepada pendidik. Antara isu yang ditekankan ialah jurang penyelidikan tempatan, privasi data pelajar serta bias algoritma yang boleh menyebabkan ketidakadilan dalam sistem penilaian. Oleh itu, penulis mencadangkan supaya dasar etika AI dalam pendidikan negara perlu dibangunkan dengan teliti agar teknologi ini dapat digunakan secara bertanggungjawab dan berhemat. Secara ringkas, abstrak artikel ini menggambarkan keseimbangan antara potensi sistem AI dan tanggungjawab moral yang perlu dititik berat demi menjamin masa depan pendidikan Malaysia yang selamat dan inklusif. Artikel ini mempunyai beberapa objektif penting yang menjadi asas kepada keseluruhan kajian. Pertama, mengulas potensi AI dalam sistem pendidikan Malaysia. Kajian ini menjelaskan bagaimana AI dapat meningkatkan kualiti pendidikan dalam pembelajaran adaptif, pengajaran interaktif serta pengurusan data secara pintar. Kedua, untuk mengenal pasti cabaran dan peluang dalam pelaksanaan AI. Antara cabaran yang dikenal pasti termasuklah kekurangan infrastruktur,
jurang kemahiran teknologi dalam kalangan guru serta kebimbangan terhadap keselamatan data pelajar. Walau bagaimanapun, peluangnya amat besar, terutamanya dalam membina sistem pembelajaran pintar dan pendidikan inklusif menepati keperluan pelajar abad ke-21. Akhir sekali, iaitu yang ketiga, untuk membantu pembuat dasar dan pendidik memahami implikasi penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab. Kajian ini memberi panduan kepada pihak kerajaan dan institusi pendidikan tentang cara merangka dasar penggunaan AI yang melindungi privasi data pelajar dan menggalakkan inovasi yang selamat. Kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence AI ialah cabang sains komputer yang bertujuan untuk mewujudkan sistem yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas ini merangkumi keupayaan untuk belajar daripada pengalaman, memahami bahasa semula jadi, mengenal corak, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. AI boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu AI sempit ataupun narrow AI yang direka untuk melaksanakan tugas tertentu seperti pengecaman suara, dan AI umum iaitu general AI yang mampu melaksanakan pelbagai tugasan intelektual sebagaimana manusia. Matlamat utama penyelidikan AI adalah untuk menghasilkan mesin yang berfungsi secara autonomi dan mampu memperbaiki diri melalui pembelajaran berterusan. AI berpotensi besar untuk merevolusikan pelbagai sektor termasuk penjagaan kesihatan, pengangkutan, hiburan dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, AI berupaya mengubah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang ke arah yang lebih berkesan dan juga dinamik. Namun demikian, wujud jurang penyelidikan yang signifikan dalam memahami pengintegrasian AI dalam sistem pendidikan negara, khususnya berkaitan pelaksanaannya di bilik darjah, latihan guru, infrastruktur teknologi serta isu etika seperti privasi data dan bias algoritma. Kajian ini dijalankan bagi mengulas potensi AI dalam sistem pendidikan Malaysia melalui kaedah analisis kandungan dengan memberi tumpuan kepada pengaplikasian AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran, cabaran yang dihadapi serta peluang untuk memperkukuh sistem pendidikan negara. Kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan kepada pembuat dasar dan pendidik dalam melaksanakan integrasi AI secara beretika dan bertanggungjawab bagi mempertingkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa kecerdasan buatan AI mempunyai potensi yang sangat besar dalam memperkukuh sistem pendidikan di Malaysia. Melalui analisis kandungan yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa AI berupaya membawa pelbagai perubahan positif dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Pertama, AI didapati dapat mengupayakan pembelajaran secara personal, iaitu menyesuaikan bahan dan aktiviti pembelajaran mengikut tahap kebolehan serta keperluan setiap pelajar. Melalui sistem e-pembelajaran pintar, AI berperanan membantu pelajar memahami kandungan dengan lebih berkesan melalui maklum balas masa nyata dan bimbingan individu. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan sesuai dengan gaya belajar pelajar yang berbeza. Kedua, AI mampu mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif melalui penggunaan teknologi seperti virtual reality ataupun VR dan augmented reality AR. Teknologi ini menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan mendorong pelajar untuk terlibat secara aktif. Guru juga dapat menggunakan alat berasaskan AI untuk merancang pengajaran kreatif dan menumpukan kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. Ketiga, kajian mendapati bahawa AI dapat meningkatkan kebolehcapaian dan keterangkuman dalam pendidikan. Teknologi ini membantu pelajar daripada pelbagai latar belakang, termasuk pelajar berkeperluan khas untuk mengakses bahan pembelajaran dengan lebih mudah. Fungsi pengecaman suara dan teks ramalan yang terdapat dalam sistem AI turut membantu pelajar
dengan kekangan fizikal atau kognitif agar dapat mengikuti pelajaran secara lebih berkesan. Seterusnya, dapatan kajian turut menunjukkan bahawa AI berperanan dalam meningkatkan prestasi pelajar. Melalui penggunaan alat analitik berasaskan AI, guru dapat meramal prestasi pelajar dengan lebih tepat serta mengenal pasti kelemahan mereka sejak awal. Ini membolehkan tindakan pemulihan atau bimbingan tambahan diberikan secara bersasar sekaligus meningkatkan pencapaian akademik pelajar secara keseluruhan. Selain itu, AI juga berpotensi besar dalam pembangunan perisian dan aplikasi pendidikan. Teknologi ini membolehkan penciptaan aplikasi pembelajaran pintar, sistem tunjuk ajar automatik dan persekitaran pembelajaran maya yang lebih efisien. Namun begitu, aspek keselamatan data dan kebolehpercayaan sistem perlu diberi perhatian agar penggunaan AI tidak menimbulkan risiko kepada pengguna. Akhir sekali, penggunaan chatbot atau tutor maya dalam pendidikan didapati memberi kesan positif terhadap pengalaman pembelajaran pelajar. Chatbot berasaskan AI mampu bertindak sebagai pembantu pembelajaran digital yang memberi maklum balas serta menjawab pertanyaan pelajar dengan segera. Ia turut membantu meningkatkan motivasi pelajar serta memudahkan komunikasi antara pelajar dan sistem pembelajaran. Walau bagaimanapun, pengkaji menegaskan bahawa penggunaan teknologi ini harus seimbang supaya pelajar tidak terlalu bergantung kepada sistem automatik semata-mata. Secara keseluruhannya, kajian ini membuktikan bahawa integrasi AI dalam sistem pendidikan Malaysia berpotensi mempertingkatkan kualiti pembelajaran, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dan memperkasakan keupayaan pelajar. Namun, bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya, isu berkaitan etika, privasi data, bias algoritma dan latihan kepada tenaga pengajar perlu diberi perhatian serius agar teknologi dapat dimanfaatkan secara berkesan dan bertanggungjawab. Berdasarkan analisis artikel, pengkaji mencadangkan beberapa strategi bagi menangani cabaran dalam pengintegrasian kecerdasan buatan AI ke dalam sistem pendidikan di Malaysia. Strategi ini penting bagi memastikan penggunaan AI dapat dilaksanakan secara berkesan, beretika dan memberi manfaat menyeluruh kepada semua pihak dalam ekosistem pendidikan. Pertama, kerajaan dan pihak berkepentingan perlu menumpukan perhatian terhadap pembangunan dasar dan garis panduan etika penggunaan AI. Pelaksanaan AI perlu berpaksikan kepada prinsip keadilan, ketelusan, accountability, keselamatan dan privasi seperti yang digariskan dalam Pelan Hala 7 Kecerdasan Buatan Negara 2021 hingga 2025. Dasar ini penting bagi mengelakkan penyalahgunaan data serta memastikan AI digunakan secara bertanggungjawab dalam pendidikan. Kedua, strategi yang penting ialah peningkatan latihan dan pembangunan profesional kepada tenaga pengajar. Guru dan pensyarah perlu diberi pendedahan serta kemahiran dalam mengendalikan teknologi AI agar dapat mengintegrasikannya dengan kaedah pengajaran sedia ada. Latihan ini juga harus merangkumi kesedaran terhadap aspek etika, privasi data serta cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan hasil pembelajaran pelajar. Ketiga, penambahbaikan infrastruktur digital di sekolah dan institusi pengajian tinggi perlu diberi keutamaan. Kemudahan asas seperti capaian internet yang stabil, peranti digital dan sistem sokongan pembelajaran pintar amat diperlukan bagi memastikan pelaksanaan AI berjalan dengan lancar, khususnya di kawasan luar bandar yang masih kekurangan kemudahan teknologi. Selain itu, kerjasama strategi antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan penyelidik perlu diperkukuh. Kolaborasi ini yang dikenali sebagai pendekatan quadruple helix dapat mempercepatkan pembangunan inovasi serta membantu dalam perkongsian kepakaran, sumber dan penyelidikan. Usaha ini dapat memastikan integrasi AI dalam pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh dan berimpak tinggi.
Seterusnya, strategi lain yang turut ditekankan ialah pelaksanaan penyelidikan berterusan dan pemantauan berkala terhadap penggunaan AI dalam pendidikan. Kajian lanjutan perlu dilakukan untuk menilai keberkesanan serta kesan jangka panjang terhadap prestasi pelajar dan guru. Di samping itu, pembangunan garis panduan etika dan tadbir urus AI di peringkat institusi perlu diwujudkan bagi memastikan setiap penggunaan teknologi ini mematuhi nilai profesionalisme dan tanggungjawab sosial. Akhir sekali, perlu ada usaha meningkatkan kesedaran dan literasi digital dalam kalangan pelajar, guru dan masyarakat. Pendidikan tentang etika penggunaan AI, privasi data serta risiko bias algoritma harus diperluas bagi melahirkan warga pendidik yang lebih peka dan berdaya tahan terhadap perubahan teknologi. Secara keseluruhannya, strategi-strategi ini penting bagi memastikan integrasi AI dalam sistem pendidikan Malaysia dapat dijalankan secara beretika, inklusif dan mampan. Pelaksanaannya bukan sahaja akan memperkukuh sistem pendidikan negara, malah turut menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berpengetahuan, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa kecerdasan buatan AI mempunyai potensi yang besar untuk membawa perubahan yang positif dalam sistem pendidikan di Malaysia. Penggunaan AI mampu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran personal, pembelajaran interaktif, peningkatan prestasi pelajar serta perluasan akses pendidikan yang lebih inklusif. Teknologi ini juga berperanan dalam pembangunan aplikasi pintar dan penggunaan tutor maya yang membantu memperkukuh komunikasi serta interaksi antara pelajar dan sistem pembelajaran. Namun begitu, pelaksanaan AI dalam pendidikan perlu dilaksanakan dengan berhati-hati agar tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap aspek etika, privasi data serta kebergantungan teknologi yang berlebihan. Pengkaji menegaskan bahawa penggunaan AI harus berpaksikan kepada tadbir urus yang baik dan prinsip etika yang jelas bagi memastikan setiap aplikasi AI digunakan untuk tujuan pendidikan yang bermanfaat serta tidak menjejaskan hak dan kesejahteraan pelajar. Selain itu, kajian turut mencadangkan agar kerjasama antara pihak kerajaan, institusi pendidikan dan pakar teknologi terus diperkukuh bagi membentuk dasar yang menyeluruh dalam penggunaan AI di sekolah dan institut pengajian tinggi. Latihan dan sokongan berterusan kepada guru juga amat penting supaya mereka dapat memanfaatkan AI sebagai alat bantu pengajaran yang efektif dan inovatif. Akhirnya, kajian ini menyimpulkan bahawa integrasi AI dalam sistem pendidikan bukan sahaja dapat mempertingkatkan mutu pembelajaran, malah berpotensi melahirkan pelajar yang lebih kreatif, kritikal dan bersedia menghadapi cabaran dunia digital. Dengan pelaksanaan yang beretika dan terancang, AI mampu menjadi pemangkin utama dalam merealisasikan transformasi pendidikan Malaysia ke arah sistem yang lebih berdaya saing, inklusif dan berorientasikan masa depan. Dari segi kohesi, artikel ini menunjukkan hubungan yang kuat antara idea, perenggan dan bahagian utama penulisan. Setiap perenggan disusun secara tersusun dan saling berkait antara satu sama lain bagi membentuk kesinambungan yang logik dan mudah difahami oleh pembaca. Penulis menggunakan penanda wacana yang tepat seperti slide itu, seterusnya walau bagaimanapun dan akhirnya bagi menghubungkan hujah-hujah yang dikemukakan secara lancar. Kohesi artikel ini juga terserlah melalui penggunaan istilah yang konsisten seperti kecerdasan buatan AI, pendidikan inklusif dan pembelajaran personal. Pengulangan istilah ini bukan sahaja membantu menegaskan konsep utama kajian, tetapi juga memastikan pembaca tidak keliru dengan fokus perbincangan. Di samping itu, setiap bahagian seperti abstrak, pengenalan, kajian literatur, metodologi, dapatan kajian dan kesimpulan dihubungkan dengan baik menjadikan struktur artikel ini tersusun, berfokus dan mudah diikuti.
Secara keseluruhannya, penulis berjaya mengekalkan kohesi linguistik dan konseptual melalui gaya penulisan yang formal, penggunaan kata hubung yang sesuai dan kesinambungan antara isi-isi penting. Hal ini menjadikan artikel ini bukan sahaja jelas dari segi penyampaian tetapi juga menunjukkan kekemasan dari aspek akademik dan keilmiahan. Dari sudut koheren, artikel ini menunjukkan susunan idea yang sistematik dan berstruktur. Setiap bahagian disusun mengikut urutan logik bermula dengan pengenalan konsep AI, diikuti kajian literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan. Peralihan antara topik juga dilakukan dengan lancar. Sebagai contoh, selepas membincangkan pembelajaran personal, penulis beralih kepada pengalaman pembelajaran interaktif, kemudian kepada isu kebolehcapaian. Ini menunjukkan kesinambungan idea yang membantu pembaca memahami keseluruhan naratif tanpa kekeliruan. Rajah-rajah seperti Rajah 2 dan Rajah 3 turut menyokong koheren visual dengan memaparkan proses analisis, kandungan dan kerangka konseptual potensi AI dalam pendidikan secara tersusun. Seterusnya, kejelasan dalam penulisan akademik. Dari aspek kejelasan, artikel ini berjaya menyampaikan maklumat dengan bahasa yang formal tetapi mudah difahami. Istilah teknikal seperti AI sempit dan AI umum dijelaskan pada awal artikel, membolehkan pembaca memahami konteks sebelum meneruskan pembacaan. Setiap hujah disokong dengan rujukan kajian terdahulu seperti Ahmad ETL 2021, LIU ETL 2022 dan Gong ETL 2019 yang memperkukuhkan kredibiliti penulisan. Penulis juga menggunakan contoh aplikasi AI dalam pelbagai negara seperti China, Jepun dan Afrika untuk menunjukkan kepelbagaian konteks. Selain itu, penjelasan tentang prinsip AI bertanggungjawab dalam pelan hala tuju negara disampaikan secara jelas dan terperinci, menunjukkan komitmen penulis terhadap etika dan dasar pendidikan. Seterusnya, nilai akademik dan cadangan. Artikel ini bukan sahaja menyumbang kepada wacana akademik tentang AI tetapi juga memberi panduan praktikal kepada pembuat dasar dan pendidik. Penulis mencadangkan agar kajian masa depan memberi tumpuan kepada latihan guru dan penyesuaian kurikulum, penilaian kesan jangka panjang AI terhadap pembelajaran, implikasi etika serta pervasi data dan bias algoritma. Cadangan ini menunjukkan kesedaran penulis terhadap realiti pelaksanaan teknologi dalam bilik darjah, menjadikan artikel ini relevan bukan hanya secara teori tetapi juga dari sudut praktikal. Sebagai kesimpulan, artikel ini merupakan contoh penulisan akademik yang koheren, jelas dan berimpak. Ia menggabungkan struktur yang tersusun dengan bahasa yang mudah diakses serta menyampaikan hujah yang disokong oleh data dan dasar semasa. Bagi pelajar, pensyarah dan pencipta kandungan pendidikan, artikel ini boleh dijadikan rujukan untuk menghasilkan penulisan yang mantap dan beretikat. Artikel ini menggunakan senarai rujukan yang lengkap dan pelbagai bagi menyokong hujah serta dapatan kajian yang dibincangkan. Sebanyak 68 rujukan akademik yang digunakan, merangkumi sumber tempatan dan antarabangsa yang berkaitan dengan bidang kecerdasan buatan AI dan pendidikan. Rujukan-rujukan ini terdiri daripada artikel jurnal, laporan kerajaan, prosiding di persidangan dan laman web ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2007 hingga 2024. Antara rujukan yang penting yang digunakan termasuk karya Ahmad ETL 2021 yang meneliti peranan AI dalam meningkatkan kualiti pendidikan, Chen ETL 2020 yang membincangkan penggunaan AI dalam pembelajaran digital, serta RIS 2021 yang menekankan aspek etika dalam penggunaan AI di sekolah. Penulis turut merujuk kepada Plan Hala Tuju Kecerdasan Buatan Negara 2021 hingga 2025 yang menjadi kerangka utama pembangunan AI di Malaysia. Selain itu, kajian rujukan antarabangsa seperti oleh Liu ETL 2022,
Suranggare 2023 dan Take and In 2021 turut digunakan untuk memberikan perbandingan global mengenai trend penggunaan AI dalam pendidikan. Rujukan-rujukan ini menunjukkan bahawa penulis mengambil pendekatan komprehensif dan berimbang dengan menggabungkan sumber ini bagi mengukuhkan kredibiliti dan keilmiahan artikel. Keseluruhannya, penggunaan rujukan dalam artikel ini mematuhi format penulisan akademik ATA style dan disusun secara sistematik di bahagian akhir penulisan. Ini menunjukkan penulis menitik beratkan aspek etika akademik, keaslian idea serta memastikan setiap fakta dan hujah yang ditemukan mempunyai asas yang sahih dan boleh dipercayai.